Anda sedang mendengar Midnight Sailors Podcast bersama your host Zaki, AJID, D to the A to the ING. Tune in right now, Midnight Sailors. Midnight Sailors, kita ride the wave. Lampu kota nyala, stories on replay. From the dark till the dawn, we don't need no favors. Tune in right now, Midnight Sailors. Jam 12, vibes makin panas. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Selamat datang ke Midnight Sailor Podcast. Selamat datang guys. selamat datang. Maaf aku tak dapat intro pasal suara tak berapa baik ah. Tapi baik okey ah. Korang boleh tekong ah. Baik. Tekong, Okay guys, selamat datang kembali. Selamat datang Aziz, selamat datang Zaki. Selamat datang Ing. Hari ni Apis tak ada. Selamat mendengar Black. Selamat mendengar. Selamat mendengar. Betul. Sebelum kita start kita punya episod yang kita akan nak Kita rekod ni sekarang. rekod lah kita touch back a little bit about the previous episode. Silakan. Macam how was the feedback bagi korang? Aku rasa okay, the first apa yang aku tengok lah, apa analytics The first few part apa? Pew. Ada dia pilih no. The first few parts aku rasa ada banyak view but then as the parts goes kan, aku rasa view dia dah drop Aku tak tahu whether kita punya tu makin boring ke makin apa, aku tak tahu Aku rasa is because you go by parts. Selalunya kalau macam gini is orang akan cerita the whole thing. Okay. So diorang nak dengar satu kali dengar. I mean yang those yang dengar most probably diorang yang ada buat submission lah, definitely kan. Betul tak? Most probably. I think probably we created the hype at the start by saying it's a 8-part series is something special. Cuma memang tak sebanyak action lah atau how to say hiburan in between. Pasal benda tu was quite of a sad topic lah to begin with. So it become So kita tak boleh macam joke about it lah. Correct. It's not. So it's something more solemn lah. Dia macam yang salah satu daripada kita punya para pendengar yang haters cakap tu makin dry Mungkin try. Mungkin. Because honestly from macam kita pun biasa dengar podcast juga apa. Jadi kita dengar, kita tak akan nak tunggu ada part 2 ke part 3 apa. It's going to be like apa benda ni. So kalau orang nak part 2 part 3 will be later part where people will ask korang ada tak benda macam gini lagi? So most probably will be like that lah. So maybe there is something for us to learn lah. Yes. Okay lah. Okay. So touching on that, Nari main topik. Yeah. Yes. So Nari topik. kita ada buat QR code lagi untuk minta stories. Tak, aku rasa bukan QR code je kan. Aku ada generate the link itself kan. So aku rasa for handphone sekarang ni, kau just tekan tu gambar, dia automatically boleh jadikan code and then you can go to the page. Is it? Instead of you to go and do the scanning of the QR code lah. Okay. But anyway, yalah. So this time around is also another case of kita request viewer punya submissions. And Alhamdulillah we receive quite a few submissions. Alhamdulillah. Aku rasa it's because it's too early. I mean, it's not say it's too early lah. Pasal aku rasa kita post benda tu pun tak sampai seminggu pun. Yes. So aku rasa mungkin ada yang masa tengok mungkin diorang belum lagi rasa nak tulis atau maybe yang dah dapat terus nak tulis. It depends lah, I don't know. Ataupun orang yang submit the same stories yang submit kat kita the previous one yang Hari Raya tu, edition apa, Lebaran kan. So maybe diorang tengok pun diorang nak tulis. So anyway, siapa kita punya pendengar yang tulis ni, kita would like to see banyak-banyak ribuan terima kasih lah untuk sharekan korang punya, kongsikan korang punya kisah lah yang topik lah. Tapi for this part lah, for this section kita tak ada buat part-part lah.
section. Ini kita buat by episode. Episode lah, better lah, episode. better. And for those viewers lah yang tak tahu, yang did not see kita punya social media post on apa submission yang kita minta, FYI is ni submission semua cerita hantu. Yes, kisah-kisah seram. Yes, so for those yang didn't see the the post kita atau apa, and you're listening to us for the first time, so we request submission untuk cerita hantu. Ni benda bawa terkejut tau. Selalu tau. Okay, sambung. Minta maaf. Sambung. Yeah, so okay lah. So enjoy the stories. And kita orang semua belum baca cerita dia. Belum. And, Ini part pun aku belum baca lagi. So this will be like raw reactions from all of us, and we will take turns to tell the story. And Dain, kau nak link to ayat yang kita play tadi? Oh, okay. Ayat pembukaan tadi kan. Ayat pembukaan surah Ar-Rahman. Ayat 14 hingga 16. Jadi itu buktinya yang di dunia ini kita hidup dengan makhluk jin juga. Jadi ayat 14 itu khalaqal insana min apa? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadi manusia diciptakan daripada tanah. Clay from clay. From clay. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi and created jin from a smokeless flame of fire. So yang bermaksudnya kalau bahasa Melayu api yang tak berasap lah. Yes, correct. Asap. Smokeless. Oh, sorry. Asap. So kenapa kita nak share these two ayat is basically to say that kita hidup di dunia ini dengan makhluk jin jugalah. And which is why kita ada cerita-cerita hantu ni, which is basically mengena dengan makhluk jin. Yes, correct. Dan hantu ni adalah jin sebenarnya. Dia adalah jin. Kirakan dia tak ada macam benda lain lah. Dia bukan yang orang yang dia meninggal bangun balik that kind of thing lah. So spirit ke orang kata dulu kalau orang cakap spirit kan, the spirit orang tu punya roh lah. Kalau Haji the Holy Spirit. The Holy Spirit. Okay, betul. Father and the Holy Spirit. Lama satu episod baru-baru kan. Betul. Okay, boleh. So aku rasa aku tak tahu berapa banyak yang dah hantar. Aku rasa pasal ada for now ada 9. Okay, aku just takut nanti 9 nanti dalam masa berapa hari ada orang hantar lagi. So, tak, jangan takut. Dia kalau ada hantar they can keep on sending in. Tapi kita akan ceritakan dia bukan all the way cerita hantu lah. That means kita akan touch on cerita hantu sikit, then after that cerita lain. That means cerita diorang akan juga disiarkan, dibacakan oleh kami. Macam movie. Tapi bukan sekaligus. Okay. So without further ado, aku rasa semua orang yang pendengar ni lagi tengah tunggu cerita-cerita hantu ni. Kita pun dah berbual agak 10 minit. Orang pun boring nanti. Betul. Tapi tengok sekarang buat. Jadi siapa nak story kan? Opesom lah kita. Opesom. Oape aso boleh. Kau putih lah. Sama lah. Sama-sama. Aku dulu tak kecil bernama Oape aso. Opesom. Shortcut. Peso aku pesong lah. Okay, kau mulai dulu lah. Bismillah. Go. So ni ada iri ni Tak tahu kan nak tutup lampu tak? Tak, aku tak. Ni still okay ni. Dia punya atmosphere macam ni. Kau ketuk tadi duk aku ingatkan tingkap saya. Tak apa. It's okay. Okay, cerita ni daripada Rafiq. Salam geng. Waalaikumsalam. Nama aku Rafiq. Aku seorang pendengar dari JB. Aku follow korang pun pasal kawan aku introduce korang pada aku di TikTok. Biasalah.
podcast dah macam cendawan. Sana sini ada podcast. So bila aku dengar korang, okey lah, boleh juga telinga aku hadam. Sikit hari aku nak share pasal hari raya. Alamak, tak sempat pula. Tengok-tengok episod dah release pun. Mantap guys, air mata jantan aku keluar. Anyways, aku ada cerita nak share dengan korang pasal time aku memancing dekat kawasan Kukup. Aku ni bukanlah pro, tapi ada jugalah selalu ikut kawan turun laut. Ada one of the nights tu kami bertiga dengan seorang tekong. Keluar pukul 8 lebih malam. Cuaca okey, laut tenang, all smooth, siap naik ikan beberapa ekor. Masuk lebih kurang pukul 1 pagi. Kalau aku ingat masa tu mata dah nak tertutup pasal ngantuk dah. Suasana terus berubah. Angin tak ada, bahang. Laut senyap mati gitu sampai rasa pelik. Tekong terus diam. Kita pun pelik. Dia jenis banyak cakap. Mungkin dia pun dah penat Aku reel lah balik line. Aku tiba-tiba aku dengar suara. Suara orang minta tolong. Tolong! Gitu. Aku terus pusing tengok yang lain. Tapi semua tengok each other. Means aku tak dengar seorang ni. Aku terus tegur orang. Korang dengar ke? Beberapa minit lepas tu, suara tu datang lagi. Kali ni jelas. Tolong aku. Tekong terus pandang aku. Muka dia lain macam. Terus dia cakap dengan kita orang, jangan layan. Nada dia memang tegas. Kami semua terus diam. Lepas tu suara tu berubah. Dari minta tolong jadi ketawa. Yang buat kita semua keras kejap. Semua orangnya teluh hilang. Tekong terus hidupkan enjin. Kita balik sekarang. Sampai jeti, Tekong cakap satu benda je. Kalau laut panggil, jangan jawab. Sekali kau tegur, dia tahu kau dengar. Aku share ni bukan nak takutkan. Tapi kalau korang pernah dengar suara pelik dari laut, serius, jangan sahut. Anyways, nak confirm bro yang Ajit ni selalu pergi JB pasal nampak juga Pak Southern Giant. Pak masjid tu saya ada tegur bro. Hahaha. Anyway, thank you guys. Kalau korang baca ni cerita, keep it up sailors. Jom pancing di JB. Take care and salam. Waalaikumsalam. Tegur aku kat masjid. Ada tegur kau dia cakap. Masjid mana? Jap aku saya pergi balik. Kau fikir? Tapi ni cerita seram juga. Sure lah, aku dah last tadi bulu roma naik shoot. Ni kalau terjadi kat tengah-tengah laut kau imagine kita kat tinggi, tiba-tiba ada orang cakap tolong. Ya, betul juga Kat atas tinggi tu 4 orang. Siapa yang cakap tolong betul lah. Kalau kena situasi macam itu macam mana je. Itu lah. Terjun lah Tapi mulut aku, kau tahu lah, mulut aku celupa. Memang mulut kau celaka lah. Ni betul lagi. So aku kalau benda-benda macam ni susah sikit lah. Ada takut korang aku. Ramai-ramai mau tepuk muka aku. Kena hamun je. Kena Tapi anyways, Rafiq dari pendengar dari JB terima kasih kerana follow kami, dengarkan kami di Spotify. Okay, dan betul. Thank you pada kawan kau yang juga recommend kat kau tentang podcast kami. Memanglah podcast ni dah mana-mana sini sana semua ada lah. Betul. Tapi apa-apa pun terima kasih kerana follow kami dan terima kasih banyak-banyak mendengarkan kami. Dan terima kasih juga kerana hantar ni cerita kau. Betul. Tapi Rafiq, kau macam
Ya betul ni. Aku kan jumpa kat Southern ni. Memang aku selalu pergi Southern lah. Kakak tahu. Mungkin lah betul lah. Kalau dia dah Tapi kat cakap masjid tu okey lah. Minta maaf aku rasa tak ingat lah. Tapi anyway thank you so much. Aku pun tak tahu nama dia Rafiq. Untuk banyak orang salam apa. Biasalah kat masjid apa. Tak ada lah. Dah habis solat apa. Mana aku tahu. Mungkin dia cakap midnight sailor. Tak tahu. Dia tak cakap apa. Dia tak cakap apa. Dia cuma Assalamualaikum gitu-gitu je lah. Aku rasa. Dia cakap Pak Masjid tu saya ada tegur. Okay lah. Okay lah. Terima kasih lah Rafiq. Thank you so much, brother. Para pendengar yang memancing terutama sekali si Hafiz Black ni yang selalu main boat ni sekarang. Betul. Kalau ada orang sahut, Tapi dia selalu main pagi je lah. tak lah, yang dia main Day 2-3 hari. Aku rasa dah patah balik malam show. Oh, dia Patah balik, balik show. Okey lah, tak apalah. Pada sesiapa lah yang tengah main malam naik boat ke, Siapa-siapa lagi main main show candat ke. Aku rasa kita je lah yang Candat sotong. Yang tengah-tengah laut naik dinggi, tak ada enjin, Betul lah. pakai tangan. Busy tau. lawan arus pakai tangan. Mau rabak lah. Tapi aku rasa kalau orang nyaut, ada chance kita pun dah penat kan. Dah start maki. Diam lah. Penat ni. Okay lah, alright. Thank you so much. Okay, Rafiq. Alright. kita go to the next one. Okay, next one siapa? Aku je lah. Okay. Okay, baca. Okay, Okay. lu silakan. Oh, dia memang ni tak loop benda ni. Dah. Oh. Salam team Midnight Sailors. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku followers korang kat TikTok. Hope korang sihat selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. By the way, aku ada cerita seram nak kongsi dengan korang. Kejadian ni jadi masa aku pergi fishing malam kat kawasan Marina South. Jadi ni kat Singapore Yusof lah. Okay. Aku memang biasa pergi sana solo. Sebab suka leg chill. Walaupun sorang-sorang, Toing cepat bosan. Wait, jap. Tiong. Aku rasa Tiong ni, cepat. Walaupun sorang-sorang, Tiong cepat bosan. Sorang-sorang bosan lah. Okay. Tengah biasa lah, kas terus parking rod, park railing. Aku perasan ada satu bayang berdiri jauh pak entrance bawah bridge towards fire station. Oh, ni dekat dengan Tadi kita pergi kan. Yes, MCE. Oh, okay. Aku ingatkan Anglers lain. Dia berdiri je, menghadap laut, tak bergerak langsung. Diam je guys. Tak gerak aku buat tak kisah. Tapi makin lama aku rasa tak sedap hati. Mana ada orang boleh berdiri kaku lama gila macam tu? Aku pun slow torchlight tengah jalan ke arah dia. Sambil jalan tu, aku tegur. Bro, macam. Dia diam. Aku dah tak senang dah. Perlahan-lahan dia pusing. Serius, aku cakap masa tu aku dah nak pingsan. Muka, mata, semua tak ada. Bau pun macam bacin busuk. Aku terus lari macam tak cukup tanah. Gi kereta terus balik. Demam seminggu. Itu cerita dia. Tak kelakar sini. Tak kelakar sini. Busi pun. Ni kat mana yang Itu tempat yang kita MC pergi tu lah. time tu. Yang Maliki datang lepas tu. Oh, yang Maliki tu. Itu tempat tu. Kau tahu ni tempat kan? Actually banyak kali kes orang kalau from kau tahu pasal air kan? Okay. Dia arus semua tolak rebut kan? Okay. That area tu spot, tak salah aku memang hot spot untuk senang nak cari orang yang lemas. Oh, serious. Kira kalau diorang lemas kat laut mana, kadang diorang dia punya tide atau dia punya current akan tolak push okay. kat sana. Sana yang senang nak. Ini yang tempat yang kereta kan? This one the kereta baru yalah. visit that one right? Tak PSA tu kat bukan Tanjung Pagar. Yang ini is Yang kita main lah, bukan lah? ni Marina apa? Yang kita main lah. Marina yang apa ni, yang kita tukar daripada satu spot tu pergi satu spot. Yang Maliki ada. Yang itu betul lah. Yang kan sebelah tu kalau kita
Dia ada macam jet F1 is it? F1-nya route is it? Oh, is it? Masuk kau? Yes, correct. Yelah, that one is part of the F1 roadnya juga. Oh, okay. Tapi betul, pasal dia tadi cakap apa ni? Dia menghadap mana ni? Dia menghadap ke Tapi laut. Tak, yang ada bridge kan? Mana ni? Aku rasa ni Tanjung Pagar kot, bukan? Bawah Bukan. bridge towards fire station. Marina lah. Kalau fire station Fire Marina station, lah. Marina Fire Station lah. Marina Fire Station. Oh, yang tempat dia time lah. Yalah, betul. Ya, tempat that time lah. Pier Yes. lah, pier lah. South Pier lah, betul. Is it? Pier lain. Oh, lain. Pier bawah Pier lagi. yang kita kena bawah nyamuk lagi. rabak gila. Yang bawah lagi Confused tu. lah. Okay, so kalau betul-betul that means yang kita jalan lah nak turun. Yes. Oh, okay. Kan Itu jalan bawah bridge tu. tu pun seram sial yang ke bawah Memang bridge tu. gelap lah. So that means yang kau cakap yang kita jalan kat bridge tu is sebelah bawah tu lah yang orang lemas mati senang dapat. Yes. Oh, yang kita sibuk tak cari ikan campak dalam batu pegang, batu pegang kan. Bawah campak, kita campak bawah ada punya berth. Itu pun tak ada orang siapa pergi. Yang kita je siapa. Betul-betul kau fikir balik orang semua main kat dalam sana. I mean Kat luar. more to the Eh, left tapi side sana lah. pun aku pernah nampak orang naik ikan besar sih. Oh. Sana orang main ambu. Aku pernah nampak ni pakcik. Oi. Letak ambu aku rasa 6-7 je. Serius. Naik siakap 4 kilo ke. Kau dah kenapa? Tak ada. Rasa macam meremang kejap. Okay. Tapi dia cakap Syul lah, tapi dia berani pula dia seorang-seorang datang kat orang tu Aku rasa sambil jalan tu dia nak tegur. Tak, Tapi memang orang nampak Yelah. macam manusia apa. Yalah, betul. tapi kalau aku tengok dia tak ada rod, Syul, takkan aku nak pergi Syah. Betul juga, Tengok, tak asyik ada cakap rod, pasal ni sentence je bulu roma naik Syul. Kalau aku kena Tapi- Lagi tak ada muka, tak ada mata. Kita makin baca kan, makin lama kita akan cut kita punya spot manja tau. So tengok ada cerita kat Punggol juga ke tak? Okay, kita Okay. tengok. Nanti kita tengok. Tapi ni semua permainan jin lah kan. Yes. Permainan jin. Jadi kita kalau nak mancing tu kita pun just focus on mancing. Yelah, Kalau ada benda tu Adalah. adalah dia. Yelah. Dia aku pernah dengar aku tak ingat kat mana. Manusia dengan jin tak sepatutnya bertembung. Dia dekat alam dia, kira kat alam kita. Betul. Tapi ni jin kalau dah keluar ke alam kita, Dia kira kan sesat dia lah. dah main gila dah. Dia dah sesat lah kan, sesat lah. Bukan sesat, dia main gila, dia, Dia nak main keluar. gila, dia tak sepatutnya Nak tunjuk keluar. diri dia Okay lah. lah. Macam kadang-kadang manusia yang nak pergi panggil yang apa ni yang Memuja. buat main hitam, dia masuk alam sana. Dia pun main gila lah kira kan. Faham. Okay lah. Dan gila-gila juga. Anyway, thanks for the story. Thank you. Ni tak ada nama Tak letak nama pula. Nama tak tak letak ada. nama. Okay, brother lah. Brother lah. Terima kasih Should be brother. brother lah. Okay, terima kasih kerana follow kami kat TikTok. Dan semoga kau sihat-sihat selalu juga. Dan confirm dari Singapore ya. Thank you so much for following us. Thank you. Dengan listen to us. Correct. Alright, let's Oi. go. Okay, Okay. kita akan Rehat seketika rehat seketika. Tak ada, kita akan rehat. Okay, kita akan record untuk next The next episode. episode lah. Tapi sama jugalah. Sama jugalah cerita hantu jugalah. Okay. Yes. Boleh. Okay? Okay. Boleh? Okay, para pendengar, jangan lupa follow kita di Spotify, TikTok, YouTube dan Instagram. Instagram. Correct. correct. Jangan lupa follow dan dengar ya. Kalau ada mulut-mulut tu kan cakap-cakap lah kat orang. Ada Ada Apa ni? Macam orang selalu cakap please like, share, subscribe. Betul. Oh, okay. So kalau siapa-siapa nak Please like, share and smash that subscribe button, guys. Betul asal gitu lah. Pasal anak aku cakap gitu kat dia punya kat video. Aku tengah ambil video dia tengah nak jual dia mainan dia apa. Like and follow and smash the subscribe button, guys. dah macam anak dia pula. So kalau macam siapa-siapa ingin nak collab dengan kita, boleh juga DM kita ataupun yes. email kita je lah. So email kita is, you can just take a look at kita punya social lah. Kita ada email kita kat sana. Midnight Yeah, Series correct. 2022@gmail.com. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih guys. Okay, and then we will see you guys in the next episode. Ciao. Ciao. Midnight Sailors. Nerd.